Okey, selamat datang kembali ke Kotak Watak. Kita ada segmen baru. Mana di sebelah kiri saya adalah Ron Palare. Sebelum ni segmen ni tak wujud kan? Segmen baru. Okey, kita format baru minggu ni. Lepas tengok episod ketiga, kita ada improvement. What to improve, how to improve. So penambahbaikan. Okay? Yes. So kita fresh. Okay, we start with you. Okay, terus je, tak nak pening kepala. Terus soalan pertama. Apa perkembangan sekarang? Belajar. Tengah sambung master. Okay. Masuk semester 3. Tinggal lagi 2 semester. Lepas halfway lah. Sambil tu habiskan schedule-schedule yang celah-celah tu untuk projek-projek yang menarik. Okay. Alright. Lama dia tenung. Sabar. Tak apa, ni tak boleh betul. Jangan kecah itu. Okay. Kita pergi ke Dendam Malam Kelam. Ya. Okay. Watak Arya Pradana. Boleh cerita sikit Arya ni, karakter dia macam mana? Dia touched soul lah. Okay. For sure. Orang yang ada life experience yang tak best lah hidup. And jadi macam mayat hidup. Kena meneruskan hari-hari mengejar secrets dan truth, kan, kebenaran dan juga rahsia-rahsia yang untuk menebus rasa yang terpendam di hati. So dari segi projek ni bro, it's a remake of The Body. And it's an announced remake. Kan kita biasa dengan curi tak bagi tahu. Yeah. Macam ni is official remake. Memang skrip dihantar pada Spain, Ario Paulo. And dia orang rough cut pun hantar balik ke Spain untuk macam dapat blessing lah kan. Okay. So bila dah remake ke 4 ke 5 macam tu. Oh. So sebelum start tu kena tengok semua roughly macam nak main ke mana maksudnya. And director pun cuba, maksudnya is structure maintain tapi ada elemen Indonesia suka horror. So director rasa fuse dengan elemen horror mungkin boleh bagi benda yang interesting to audience. Okay. Which is I think kind of interesting idea kan. And proses kerja efficient, fun. Tough dia mungkin expectation lah kot. Macam mana nak bagi orang yang dah tengok still rasa journey as audience tu masih lagi interesting, masih rasa macam masih fresh, masih boleh melayan dan berteka-teki dengan plot walaupun dah tengok. Biar dia orang rasa macam familiar lah, tapi asalkan dia orang masih boleh layan and masih rasa macam kemungkinan cerita ni akan berubah ke tak, ataupun nak stay to the original, as long as kita boleh bagi rasa kemungkinan tu okay. Dah tengok belum? Dah. Suka tak? Confirm dah. To be honest, personally 7.5 flat. Not bad. Daniel Rifki. Okay. Itu okay je rating kan. Maksudnya bagi rate berapa? Director pikul. Alright. So, tapi remake daripada Spain kan, rasanya tak ramai, bukan majority lah kalau yang dah tengok pun rasanya kan. Dia bukan daripada Hollywood bawa ke. Dia tak senang kan? sangat, tapi dia tak cinema lovers ada lama juga yang tengok. Maksudnya dia literally yang sama di semua negara, Thailand, Malaysia, Indonesia punya. Kalau maksudnya orang komen ke apa, macam familiar lah, dah tengok kat mana. And then mesti ada somebody yang The Body. Yalah. Format je. Betul. Lain beza bahasa tapi sama je. Ni tengok kat mana macam familiar. The Body. Kita orang pun tak tahu lah. Masa mula-mula tengok memang tak tahu. Lepas tu Dick and then Ashraf pick up. Dia ni remake. Oh, okay. So, okay lah. I mean doesn't matter lah. Technically it's a remake. You pun dah bagi tahu. So, bukan copy, okay? Bukan copy official remake. Official remake, okay? Alright. Dendam Malam Kelam. Filem ke berapa kat Indo? Filem ke-10. 10 Okay, tak tahu.
Tak banyak sangat, tak sikit sangat, just nice. Ke 10, maknanya tak sampai 10 tahun kan? Dia 2017 tak silap kan? First movie. Who tu apa? Lagi tak? Tak bagus. No. Technically, the demand is lebih dekat sana. Tak adalah juga, maksudnya kita pun tak nak lah aktif sampai orang kat sana rasa macam nak curi job aku ke. Kan kita pun tak nak overstay our welcome pun kan. Tapi sentiasa rasalah hati tau, maksudnya macam setiap tahun kalau boleh satu Indonesia, satu Thailand. Wah. And Satu tahun 3 movie. Literally satu tahun 3 movie lah. cara aku kerja aku tak rasa macam kondusif untuk boleh ambil banyak projek. Sebab kalau aku buat banyak projek, maksudnya hidup akan kucak-kacir, family kucak-kacir. So aku rasa macam the right balance adalah 3 movie a year. Kalau boleh slate, maksudnya hidup dah tak ada life privacy lah pula. Maksudnya the private life pula akan sangkut lah. Maksudnya family tak boleh spend dengan. Sebab kalau pergi shoot, let's say pergi Indonesia kan 2 bulan setengah. Waktu production dan promosi lagi. So roughly satu projek kita spend time 3 months. 3 projek 9 months. Adalah 3 bulan lagi untuk duduk dengan family. Kalau tak, anak mau besar dah tak kena bapak lah pula. Tiba-tiba dah masuk uni. Anak aku dah ambil master. Kan? So 3 okay. Alright. Okay, so lepas Dendam Malam Kelam, apa next project dekat Malaysia? Yang baru habis shoot. Director Kapla, Raza Ishak. Ellie ya. Ellie. Okay. Tarung. So aku macam duk fikir macam nak buat cerita apa yang dimasuk macam best nak buat tak buat sampai Tarung. And then dia pun taklah force, maksudnya kita orang dah kenal 10 tahun macam tu kan. Sentiasa rasa macam let's find something to work with ataupun work together, memang sentiasa macam rasa je nak. Tapi tak pernah ada benda yang dua-dua side rasa macam jom. And then kali ni bila bagi skrip adalah scene-scene yang macam best. Okay, on. Watak apa tu? Watak leader of organisation. So cerita pun memang aku dengan Zorifin. Oh, okay. And Zul, maksud kita tengok Zul di screen kan, maksudnya as audience kita pun macam tak pernah kerja dengan Zul, so this is the first time dapat kerja dengan Zul. And also the High Council kids, ada Amirul kat itu, ada Ami kat itu, ada Sky, Geng Eddie, so the whole young generation which kita tengok daripada sideline and tengok diorang kan macam ni exciting generation ni kan. Maksudnya kalau dapat kerja sekali macam mana diorang, and true enough our industry is in good hand. Itu je boleh cakap. Very committed, good working culture, thinking actor. So Tarung hopefully will be something yang orang boleh layan insyaAllah next year. Alright. Itu ada relate, is it the continuity of Kapla ataupun tak ada. tak ada lah. Tak ada. Totally different universe lah. Dan Okay. Yes. tak tahu kalau nak di universe kan boleh je kot. Tapi kena laku dulu lah kan. Okay. Just wondering lah kan, sebab at least kita dapat insight kan. Boleh bagi tahu. Okay. So Tarung dengan Zul Arifin dengan Raza Ishak. Okay, good. I mean, okay lah. Interesting combination kan. Interesting combination. Okay, tadi ada sebut pasal we are in good hands in term of the actors. Personally, what do you think about the filmmaking dekat Malaysia sekarang? Are we in a good hands? Ni semua soalan-soalan cari masalah. Okay, aku punya observation lah. Okay. Aku rasa semua orang aware of the improvement ataupun massive improvement. Year by year kita dapat tengok like good work, the evolution of our improvement lah. Maksudnya kita dapat tengok cerita kita semakin bagus.
subject matter yang dipilih, semakin masih ada cerita yang interesting yang kita rasa, interesting lah. Mungkin atas sebab kita sentiasa jeling ke sebelah kiri dan sebelah kanan, maksudnya tengok Thailand, tengok Indonesia, dan impact daripada hasil yang keluar pada negara dia orang, buat bagi kita sentiasa rasa kita ni tak bagus kan, masih rasa macam tu. Tapi bagi aku that's improvement. Dan selagi kita rasa tak puas hati dengan di mana kita berada, maksud as filmmakers kan, maksud kita sentiasa rasa nak buat lagi best. Aku rasa as long as proses tu ada, hasil dia akan datang je. Okay. Dan apa yang lebih penting bagi aku is the audience. Maksud whether you like it, don't like it, as long as you watch it, then the economy tu akan lebih circular lah. Maksud benda tu akan bergerak kan. So cerita tak best, tak suka, maki je lah. Nak macam mana, duit dah habis, masa dah terbuang, maki je. Tapi kalau cerita best, dia boleh war-warkan untuk orang lain tengok. Tapi as long as the economy, the business side is supporting the creative side, then hopefully dia memperbanyakkan peluang orang yang lebih serius, dan mengurangkan the fly-by-night producers yang ambil kesempatan atas DKD ke apa. So kalau boleh kurangkan side ni dan ruang untuk the series filmmaker boleh naik, then aku rasa okay je. But based on observation, aku rasa we are in the right direction. Cuma kalau lebih kayu tu lagi laju, lagi best kan. Tapi nak dapat macam Grandma or tak tahulah Big Four or whatever on the Indonesian side, or Gadis Kreta on the Indonesian side, rasanya perlukan certain impact on the international front untuk streaming side pun boleh support. Tapi aku ada cerita lain pasal streaming ni. Indonesia is negara yang consume domestic consumption, maksudnya domestic product. So Hollywood ke apa, cuma 30%. Maksudnya Hollywood, filem Malaysia, filem Bollywood, Tamil, Jepun, Korea, cuma lump together cuma 30% of the whole pola penontonan maksudnya. So diorang tu consume barang diorang. So kalau Netflix nak masuk ke Indonesia, nak tak nak, kena buat konten. Kalau kau nak subscribers Indonesia, kau kena buat konten Indonesia. So adalah ruang-ruang dan peluang yang terpaksa Netflix invest untuk dapatkan subscribers Indonesia, sebab kalau tak memang tak bisa subscribe lah. And oleh kerana orang dah tengok panggung, tak semestinya kau tayang filem yang dah keluar panggung di Netflix orang akan subscribe. Sebab ada avenue lain untuk orang tengok kan. Thailand pun sama, sebab cerita Mat Salleh nak masuk Thailand still kena dub. Yalah, betul. So dibuat bagi Netflix nak tak nak kena. Tapi Malaysia kalau kita tengok top 10 most of the time filem luar. Yalah. Kita tak ada kebergantungan pada menonton barang domestik yang buat bagi Netflix. Kalau kita di Netflix pun macam Malaysia 33 juta. Top 10 dia pun bukan filem Disney. Kenapa kita nak kena invest? Disney pun tak tengok filem Disney. So benda tu jugalah. So bagi aku dia bermula dengan bila orang kita start consume dan numbers dia semakin meningkat. Macam aku cakap tadi, cerita best boleh war-warkan, cerita tak best maki je lah berjemaah. So hopefully we can improve further lah. Alright, okay, good. I mean, yelah, at least we are moving towards the right direction lah. Balik pada soalan tadi. Okay, alright. Okay, apa next project? Next release paling terdekat. Yang baru release ni, yang akan release 13 November. Yang ni pun taklah baru kan, 2-3 minggu dah kan. 13 November, Born to be Bad. Filem pasal Thailand punya social bandit, based on true story. Diorang punya, kalau kita ada botak chin, diorang ada TEI, which is similar type, maksudnya rompakan, tapi high, almost biopic ni tu. And this is third adaptation for screen. Since dia tu dah mati dah tiga kali. So this is the third one. Tapi the most historically close kot. Maksud lebih accurate dengan and ada benda-benda, adalah mitos dia punya mitos is boleh hilangkan diri, kebal. So director cuba decode what's behind all this myth as part of action drama. The genre is action drama. Oh, okay. So agak interesting
take on orang kata apa, this character yang di jalanan semua orang pandang dia as something else, tapi sekarang 40 years later ada director yang nak cuba tackle what's behind this myth and let's unpeel and cerita dia dalam genre yang sangat exciting, and alhamdulillah Netflix pun nak support, so we get to make it. Okay. Apa watak dalam ni? Ketua polis orang Malaysia jadi ketua polis Thailand, bro. So lain macam tu selera dia orang ni kan. Ketua polis tapi set in late 70s, so rasalah vibe Narcos yang macam Thailand, kereta Holden kan. Production design interesting. Location pun dapat, since the director also produce Thai location untuk In the Mood for Love. So kita orang balik ke some of those locations. So interesting journey untuk aku lah, sebab macam boleh tanya scene tu buat kat mana, scene tu kat mana, banyak benda lah yang kita as cinema lovers or people who admire Wong Kar-wai dapatlah insight yang menarik. Okay. Berapa soalan lagi? Ada lagi mungkin satu. Sekejap. Ada next release paling terdekat. Satu soalan. Jangan nak bagi harapan pula ni. Apa harapan? Tak ada. Ada time untuk satu soalan. Okay. Okay. Apa jadi dekat previously cerita yang keluar trailer je? After 11 tahun. Ya. Macam bro. Tapi ada, orang kata ada certain, dan macam mana, as a Muslim kan, maksudnya aku berpegang teguh pada satu benda. Dapat buat tapi delayed. Tak dapat buat tapi Allah ganti dengan benda yang lebih baik. Okay. Apakah bapak percaya dengan karma? Saya suka posternya. Ya. Betul. So, maknanya it's off. As of now, it's off lah. As of now. Tak adalah macam masalah duit tu sepenuhnya, sebab ada je studio besar nak masuk. Astro nak masuk, ada finance apa semua. Tapi aku rasa macam kenapa harus aku buat mengangkat sebuah company yang company itu sendiri tak rasa nak support ceritanya diceritakan buat rakyat dan juga buat anak cucu. Aku okay sebab aku rasa aku dah went through the whole research process dan sempat tanya sebelum ada orang yang dah meninggal dalam dan luar negara. Kesian rakyat biasa dan anak cucu je lah, sebab sanad dah putus. Okay, alright. Apa nama cerita dia? Tak payahlah disebut. Tak betul lah. Tak apa. Tak. Downgrade. Ya. Tak payah disebut. Tak, sebab aku nak terus, okay. Kalau korang yang tak tahu, korang boleh tengok trailer yang korang rasa... Trailer dah 11 tahun. Dah. I mean, aku just nak korang cari Downgrade dekat YouTube. Korang rasa should we have that kind of movie? I mean, kalau buat sekarang lagi dahsyat, itu 11 tahun lepas. Yelah. Tu lah kan. I mean, we ask if there any demand kan. There are not many men like yourself working for a British bank, which is why we feel you're suitable for the job. What if I turn down this offer? Then you can forget about calling yourself a Malaysian. Ever again. Who do I have to kill? Besides the PM, the Finance Minister, and the Chairman of PNB, the only ones who know about this operation are sitting in this room right now. Okay, head office has sent down word, and the flavor of the day is... The three consolidators. Let us talk. We'll deposit money from a fund that doesn't exist into an account that nobody knows about, in a bank we've never heard of, in a country we've never set foot in. Our job is to mobilize the funds and secure all the major shareholders. Are you selling?
you are telling me that you need 1 billion ringgit? In cash, sir. With so much money we're carrying around Europe, do you know how many rules we will break? Yes. And what if things go wrong? Khalid, well, I haven't heard from Tan Sri. Well, I don't have the answer right now. Evelyn, execute. All right! In the corner, you bastards! Go, go, go! You know, if we fail, we will be consigned to the dustbin of history as men who failed the Rakyat's money. You are aware of that, right? Salah. Tu je. Aku rasa menulis lagi best kot. Aku tengah menulis juga. Benda tak, dia mengajar aku jenis lain. Maksudnya macam buat filem ni mahal, perlukan banyak kerjasama, deal dengan manusia, menuliskan laptop, Dia lebih kepala dan kopi, mungkin nikotin kan. So aku tengah buat pasal group social bandits di Kedah awal kurun ke-20. okay. Ni zaman-zaman pernah dengar Kedah bankrupt sebab perkahwinan yang paling dahsyat. Oh, So diorang ada tax, dia ada, so Yes, nak yes, buat yes. something macam Seven Samurai set in, tapi those are real, maksudnya macam mitos-mitos lah, based on true characters and try to turn it into some action adventure in book form. okay. Alright. Okay. Tuan director pun dah bising. Tuan director Kata dah panjang muak. sangat. So kita wrap aja untuk episod ni. Thank you, man. Thank you. Been a great fan. Yes. Been a great fan too. Thank you, bro. Okay. Alright, guys. Thank you. Thank you. Kalau korang suka segmen ni, this is pilot segment. Okay, kita mungkin untuk next guest, kita akan buat benda yang sama juga. Alright, thank you. Thank you. Keep on support Kotak Watak dan Panggil Namron balik. Dia kena duduk yang sikit tu. Format ni balik. Boleh repackage balik episod dia. Asyik gaduh je. Okay, kan? Ni dah balik pada New Zealand ni. Dia lebih... Ya, macam YB. Okay, Abang Namron dengar. Bukan dari saya, dari kawan sendiri. Ya, nak tengok sebab aku rasa kalau dia cerita pun best. Kan, nak tengok agak korang punya interaction. Alright, okay. Alright, thank you. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Salam. Bye.